log untuk kes A ni dia guna indeks 64x sama dengan 2 tambah x. Awak ingat 2 dengan 64. 2 ni 2 kuasa 1. 64 ni ialah 2 kuasa 6. Tak silap cikgu. 2 kuasa 6. So sini ialah 2 kuasa 6. X sini ialah 2 tambah x. Kiri dan kanan indeks dia sama, just compare sajalah. So 6x sama dengan 2 tambah x, 5x sama dengan 2, x sama dengan 2/5. Soalan ni cukup senang lah untuk awak grab markah kalau awak betul-betul faham apa itu sifir 2 dan perkaitan antara 2 dengan 64. Okey, soalan B, log P tambah log P tolak 3 sama dengan 1. Okey, nak jawab soalan ni awak kena banyak main hukum. Okey, untuk log teknik dia ialah awak kena tulis hukum ni berkali-kali supaya awak ingat. Okey, log A M tambah log AN. Dua log tengah-tengah tambah, jadi dia akan jadi darab. So log P apa dia punya tu? 10. Maksudnya asas dia asas 10 dekat sini. Kalau dia tak tulis maksudnya asas dia asas 10. Maksudnya asas 10 dekat sini. So P tolak 3. Sekali lagi kalau dia tak tulis bermaksud dia asas 10. Okay, asas 10 dekat situ. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, awak kena ingat satu. Apa itu satu? Satu tu apabila indeks dan base sama. So sekarang dia guna base 10. So 10. Maksudnya log 10 ialah 1. So kiri dan kanan ialah log 10. Maka just keluarkan indeks saja. So P tolak 3 sama dengan 10. P kuasa 2 tolak 3 P tolak 10. Kuadratik E tolak 5 P tambah 2 sama dengan 0. So P 5 dan P sama dengan negatif 2. Dia suruh awak selesaikan. Betul tak? Selesaikan persamaan. Maksudnya dia nak nilai X dan nilai P dekat situ.